Kenapa canvas ni rata sangat? Mana pergi stretcher bar dia? Ini memang tak ada stretcher bar sebab canvas dilekatkan terus pada papan. Inilah yang dipanggil canvas panel. Kenapa ada yang guna canvas panel, bukan stretch canvas? Yang pertama, sebab harga. Disebabkan tiada stretcher bar dan kurang bahan, canvas panel lebih kurang 70% lebih murah daripada stretch canvas dengan saiz yang sama. Dengan satu harga stretch canvas, anda hampir boleh dapat 3 canvas panel. Kedua, jimat ruang. Tanpa stretcher bar yang tebal, lebih mudah untuk disimpan dan dibawa ke mana-mana. Sebagai contoh, ini 2 stretch canvas dan ini pula 20 pieces canvas panel bersebelahan. So, ruang yang digunakan sama, tetapi canvas panel anda boleh simpan lebih banyak lagi. Ketiga, untuk latihan dan praktis. Canvas panel bukan untuk pameran tetapi untuk latihan, bengkel, lukisan pemanas tangan dan percubaan teknik. Dengan harga rendah dan reka bentuk jimat ruang, ia memang sesuai bila anda perlukan permukaan untuk anda melukis tanpa risau kos dan ruang simpanan. Jadi, lain kali jika anda cari painting sketchbook, try lah canvas panel.